Ini adalah jeli kelapa. Jeli kelapa kita lembut sangat-sangat, tak ada preservatif. Serius tak? Betul. Yang paling penting, dia boleh tahan 7 hingga 10 hari kalau simpan dalam peti sejuk. Walaupun dah buka terbuang tu pun boleh? Dah buka pun boleh. Oh, berapa ringgit ni? RM9.50 saja. Okay, event kali ni lain macam sikit sebab dia 3 hari seminggu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. So event ni khas untuk orang Cyberjaya. Ni chicken tender. Okey, yang sebelah kanan ni semua RM10. Kalau yang sebelah kiri ni RM15. Apa beza dia? Yang RM10 ada 3 ketul. Yang 15 kita ada 5 ketul. So dapat free 2 sos. Kalau yang 10 kita dapat free 1 sos. Habis yang ni apa kak? Yang tu spicy honey habanero. Tambah add on RM1 saja. Kak, yang ni apa kak? Ini mochi. Kita ada 15 flavor. Sebiji lagi. Cuba tengoklah. Pilih-pilih. RM1 ni kak? Satu biji RM4. Okey. Kita jual RM3.10 je. Campur boleh? Boleh campur. Kak, yang ni nama dia apa kak ni? Yang ni nama dia Dubai Chewy Cookie. Oh, akak ada berapa flavor kak? Kita ada 5 flavor. Best selling kita pistachio dengan Kinder Bueno. Ada strawberry, ada chocolate berries, matcha dengan biscuit. Oh, ni dalam dia. Ni dalam dia. Yang hijau tu apa tu? Yang hijau dia pistachio punya spread. Berapa ringgit tu? Yang ni pistachio 12, flavor lain 10. So dia adalah beef dengan fries. Ya, betul. Tak macam 3 sos. Tapi yang ni tak lebih boleh kan? Letak lebih boleh, letak kurang boleh, bagi tahu je. Okey. Letak cili flakes dan daun plastik. Macam ni berapa ringgit kak? Macam ni RM13. Ini Thai cheese bun bang. Thai cheese bun eh? Ya, ni sekarang ni gula. Oh, nampak dia macam caramelized kan? Ya. Rasa dia macam lemak manis ala amboi. Gitu. Ni cuma RM8 sahaja. Dia merah ni hijau. Membezakan sambal ni dia lagi pedas. Ni level 5, ni level 2. Level 5 lah siap. Dalam ni ada 3 jenis cili eh? 3 jenis cili padi. Pedas ni bang? Oh, ni pedas bang. Ni pergi tak kembali kalau makan. Allah. Yang tu? Yang ni satu je. Dia cili hijau je bang. Okey, abang yang Jeffrey kita jual RM14 bang. Okey, apa yang ada kat sini kita ada timun, tempe, kobe goreng, lepas tu raw cabbage dengan kacang panjang. Bawal ada, siakap bawah habis bang. Harga abang okey lah saya dengar. So far okey bang. Sama bang. Daging. Ada timun. Tapi kalau tak nak timun boleh request kan? Boleh Ya bang. boleh bang. Ni roti john pendek kita. Macam ringgit bang? Jadi RM11 bang. Baik, kalau panjang sikit? Kalau panjang sikit RM14. Orang ni sos apa ni? Ini sos memang kita buat khas kot, sos special. Oh, pedas. Tak, budak-budak boleh makan. Okay, ni double smash. Kita punya double smash. Ni harga dia RM22 saja. 2 patty, kita ada 2 cheese. Plus sikit RM11. Satu peti lah. Satu patty, no cheese. Nak tambah cheese, tambah RM2 saja. So dia berbentuk C daripada pintu masuk, korang terus belok kanan, ada basking terus berhujung.